Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbi zidni ilma. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam siri soal jawab remeh-temeh tentang solat yang kita malu nak bertanya, dan pada kali ini kita akan membincangkan persoalan berkenaan dengan zikir. Sebuah hadis, engkau bertasbih dengan ini, tidakkah engkau mahu aku ajarkan engkau dengan yang lebih banyak daripada apa yang engkau tasbihkan? Sebutlah Maha Suci Allah sebilangan makhluknya. Riwayat At-Tirmizi. Baik, kita sambung soalan yang 105. Selepas solat, perlukah zikir dan wirid? Jawapannya, terdapat banyak fadilat zikir dan wirid selepas solat. Antaranya yang menjadi amalan menyebut zikir. Yang pertama, istighfar dan membaca zikir, kerana hadis riwayat Tirmizi menceritakan bahawa Nabi SAW apabila selesai solat, baginda beristighfar 3 kali dan berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana wa ta'alat, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkau yang maha salam, dan daripada engkau salam. Maha berkat engkau, wahai Tuhan yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Yang kedua, zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, adalah baginya kekuasaan dan kepujian. Dialah yang menghidup dan mematikan. Dia juga yang berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Yang ketiga, sebagaimana yang diceritakan dalam hadis riwayat Abu Daud oleh Muaz bin Jabal, bahawa Nabi SAW mewasiatkan agar membaca zikir ini selepas solat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah daku bagi mengingatimu, mensyukurimu, dan elok beribadat kepadamu. Yang keempat, biasa dibaca sebagai zikir selepas solat 3 surah yang dimulakan dengan lafaz Qul, atau disebut 3 Qul, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya yakni surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain diceritakan bahawa Nabi SAW selalu berdoa memohon kepada Allah agar dipelihara daripada jin dan sebagainya. Apabila turunnya 2 surah, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, Nabi SAW pun membaca surah ini. Mafhum hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima, juga biasa dibaca ayat kursi. Ayat kursi ini besar fadilatnya. Dalam sebuah hadis diceritakan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan menjaga harta zakat Ramadan. Ada seorang tua datang mencuri harta itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjaya menangkapnya. Setelah dirayu, orang tua itu dilepaskan. Peristiwa tersebut berulang lagi selama 2 malam. Pada malam ketiga dia ditangkap, orang tua itu berjanji akan mengajarnya 1 ayat yang apabila dibaca, Allah akan memeliharanya daripada syaitan. Ayat itu ialah ayat kursi. Peristiwa itu dan kelebihan ayat kursi diakui oleh Nabi SAW. Mafhum hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keenam, begitu juga dengan zikir tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Tasbih ialah lafaz Subhanallah. Tahmid ialah lafaz Alhamdulillah. Takbir ialah lafaz Allahu Akbar. Dan manakala tahlil pula ialah lafaz
La ilaha illallah. Setiap lafaz ini ada fadilatnya. Pendek kata, banyak bersih zikir. Apa yang diamalkan sekarang ini adalah manifestasi untuk himpunan beberapa zikir itu. Soalan yang ke-106. Kalau kita nak zikir selepas solat, berapa bilangan yang sebaiknya? Jawapan, berapa kali pun tak jadi masalah. Dalam hadis, Nabi SAW ada menyarankan agar dilakukan sebanyak 33 kali tasbih, 33 kali tahmid dan 33 kali takbir. Namun ada juga riwayat menyatakan bahawa Nabi SAW kadang-kadang hanya berzikir 10 kali tasbih, 10 kali tahmid dan 10 kali takbir. Kepelbagaian cara zikir dan bilangannya menunjukkan keharusan ia diamalkan, insya-Allah. Soalan ke-107. Kalau kita zikir selepas solat, mana bagus? Guna jari kah atau guna biji tasbih? Jawapan, persoalan ini pun nampak sahaja kecil tetapi besar. Kes ini telah mengundang ramai ulama untuk menulis. Ada yang menolak amalan menggunakan biji tasbih dan ada yang mempertahankannya. Asalnya adalah zikir dengan jari tangan. Kanan pun boleh dan kiri pun boleh. Tapi yang afdalnya ialah dengan jari tangan kanan. Ini kerana ada sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Amru menceritakan bahawa beliau melihat Nabi SAW membilang tasbih dengan tangan kanan. Mafhum hadis riwayat At-Tirmizi. Juga ada arahan Nabi SAW agar bertasbih menggunakan jari dalam sabdanya yang bermaksud, hendaklah kamu bertasbih dan bilanglah ia dengan jari-jari kamu. Riwayat Abu Daud. Namun jika ingin menggunakan biji tasbih, tidaklah ia satu perkara yang menyesatkan. Ini kerana dalam hadis diceritakan bahawa Nabi SAW masuk berjumpa Sofiah radhiyallahu anha, sedangkan di hadapannya terdapat 4,000 batu kecil yang digunakan olehnya untuk bertasbih. Nabi SAW tidak melarang, bahkan hanya menganjurkan zikir yang lebih baik lagi dengan sabdanya yang bermaksud, engkau bertasbih dengan ini. Tidakkah engkau mahu aku ajarkan engkau dengan yang lebih banyak daripada apa yang engkau tasbihkan? Sebutlah Maha Suci Allah sebilangan makhluknya dan seterusnya. Riwayat At-Tirmizi. Cuma jangan ada pula orang yang enggan bertasbih kerana tak ada biji tasbih. Rugi. Soalan yang ke-108. Saya lihat ada orang itu lepas solat fardu dia terus solat sunat kemudian dia zikir. Sedangkan ramai orang zikir selepas solat fardu. Mana yang dianjurkan sebenarnya? Jawapan. Ada juga kalangan orang yang apabila selesai solat fardu terus bangun untuk solat sunat rawatib pula. Selepas itu barulah dia buat zikir. Ada pula yang berzikir selepas solat fardu. Apapun selepas solat fardu pun boleh dan selepas solat sunat pun boleh. Kalau bukan lepas solat tetapi hendak buat zikir ni pun tak jadi masalah. Cuma apa dalil zikir selepas solat? Sebenarnya ada beberapa hadis yang memang menyebut zikir selepas solat. Antaranya hadis yang bermaksud adalah Nabi SAW apabila memberi salam daripada solat. Yang ini apabila berpaling daripada solatnya, baginda beristighfar 3 kali. Ada riwayat hadis yang lain menyebut, yang terjemahannya pada belakang, iaitu selepas setiap solat. Secara ringkas, memang ada dalil-dalil yang sahih lagi jelas bahawa Nabi SAW memang berzikir selepas solat. Soalan ke-109. Sebenarnya zikir ini kena buat sendiri-sendiri ke ataupun secara berjemaah? Maklumlah, kalau buat secara berjemaah, seganlah nak bangun atau balik awal. Jawapan. Mungkin inilah kelebihan zikir berjemaah di mana setiap orang berpeluang untuk mempraktikkan zikir-zikir selepas solat. Kalau tak dibuat begini, ramai jugalah orang yang tak berzikir selepas solat. Ada ulama yang berpendapat ia adalah harus. Ini kerana ia adalah satu perkara yang baik. Lagipun memang menjadi sunnah Nabi SAW untuk mengiktiraf setiap perkara yang baik. Dalam hal ini, terdapat perbezaan para ulama. Ada ulama yang tak menggalakkan zikir berjamaah ini kerana ia tidak dibuat oleh Nabi SAW.
secara khusus begitu. Disebut dalam satu hadis bahawa Nabi duduk sekejap sahaja selepas solat, hanya sekadar membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Memang ada hadis-hadis cerita kelebihan zikir selepas solat. Cuma kaedah pelaksanaannya dipertikaikan. Golongan ulama ini bukan tidak menggalakkan zikir, cuma tidak setuju dengan zikir secara berjemaah dan dengan suara yang nyaring. Sebenarnya, zikir pada zaman Nabi SAW memang ada dibuat secara nyaring. Cuma kenyaringan itu adalah satu perkara yang subjektif. Kebetulan pada zaman tersebut mana ada mikrofon dan alat pembesar suara. Jadi ada kemungkinan ia adalah nyaring yang sederhana. Ibnu Abbas menceritakan bahawa mengangkat suara dengan zikir selepas solat fardu berlaku pada zaman Nabi SAW. Mafhum hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi radhiyallahu anhu berkata bahawa Imam Syafi'i berpendapat bahawa tujuan dinyaringkan zikir bagi tujuan pendidikan. Oleh itu, memang zikir dinyaringkan bagi menerangkan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tentang sifat zikir. Apabila sudah dipelajari, maka yang baiknya Tok Imam dan para makmum memperlahankan suara ketika zikir. Oleh itu, kalau untuk budak-budak sekolah, rasanya eloklah dinyaringkan zikir selepas solat agar mereka dapat belajar cara zikir dan mengamalkannya. Tapi kalau di masjid dan surau, eloklah diperlahankan. Takkan zikir selepas solat nak kena belajar sampai berpuluh-puluh tahun. Mungkin boleh dibuat jalan tengah antara dua pendapat ini. Caranya dengan Tok Imam hanya menyebut awal kepala zikir sahaja. Jadi suasana masjid lebih tenang. Tambahan pula, ada yang masih lagi bersolat. Soalan ke-110. Ada orang kata zikir ramai-ramai atau berjemaah ni bid'ah, tak ikut sunnah Nabi SAW. Bagaimana kedudukannya itu, Ustaz? Disclaimer, saya bukan Ustaz. Saya baru nak start. Jawapan, bab bid'ah dan sunnah ini satu perkara besar. Cuma pada pandangan peribadi, perlu dikaji makna sunnah sebelum mendalami makna bid'ah. Ini kerana jelas hadis-hadis menunjukkan kalimah sunnah kemudian baru disebut kalimah bid'ah. Bagi golongan yang mengharuskan zikir berjemaah, mereka memahami makna sunnah sebagai jalan. Oleh itu, apakah jalan Nabi SAW dalam menerima perkara baru? Hadis-hadis menunjukkan bahawa Nabi SAW mengiktiraf perkara-perkara baru yang baik. Ini boleh dilihat daripada beberapa hadis, antaranya yang pertama, ada hadis dalam Sahih Bukhari yang menceritakan bahawa Nabi SAW bertanya kepada Bilal radhiyallahu anhu ketika solat fajar tentang amalan yang lebih dilakukannya kerana Nabi SAW mendengar bunyi kasutnya dalam syurga. Bilal radhiyallahu anhu menyatakan antara amalannya ialah dia tidak mengambil wuduk melainkan dia solat dengannya. Mafhum hadis riwayat Bukhari. Imam Ibnu Hajar berkata dalam komentarnya terhadap hadis ini dalam kitab Fathul Bahri yang bermaksud diambil faedah bahawa harus berijtihad dalam menentukan waktu ibadat kerana Bilal sampai kepada apa yang dia sebutkan dengan ijtihad, maka Nabi SAW memperakuinya. Yang kedua, dalam satu hadis yang lain, seorang sahabat Nabi berkata, kami solat di belakang Nabi. Bangun daripada rukuk, Nabi kata, Sami'allahu liman hamidah. Tiba-tiba ada seorang lelaki berkata, Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Selesai solat, Nabi tanya, siapa yang berkata tadi? Lelaki itu pun jawab bahawa dia yang kata. Nabi SAW bersabda, aku melihat lebih daripada 30 malaikat bersegera untuk menulisnya. Mafhum hadis riwayat Bukhari. Dengan dua hadis ini dan hadis-hadis yang lain, ia menjadi hujah bahawa kes ini menggambarkan bahawa keharusan melakukannya walaupun ia bukan sunnah Nabi yang sabit. Oleh itu, mengikut sebahagian besar para ulama, tidaklah menjadi kesalahan untuk zikir secara beramai-ramai. Cuma satu perkara yang disepakati ialah agar jangan berlaku suasana yang tak selesa mengganggu orang lain yang sedang solat. Oleh itu, ada baiknya jika imam memperlahankan zikir-zikir selepas solat. Hanya perlu sebut sedikit kepala-kepala zikir, kemudian berzikirlah. Ini lebih tenang dan tidak mengganggu orang lain yang masih bersolat.
Cara dia baca mana? Contoh, imam sebut, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah. Macam tu. Tak ada panjang, tak ditinggikan surah Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sambung. Soalan ke-111. Kalau berdoa pula mana yang lebih afdal? Sendiri atau berjemaah? Bagaimana adab berdoa? Okey, jawapan. Doa ini dalam apa bahasa pun boleh. Tapi masyarakat kita akan rasa kurang puas kalau doa dalam bahasa Melayu. Boleh kerana Allah Tuhan yang maha mendengar segala doa dalam apa jua bahasa. Kalau nak berdoa secara berjemaah pun boleh juga. Tak ada hadis yang melarangnya, insya-Allah. Bahkan dalam Quran sendiri macam ada isyarat tentang keharusan berdoa secara beramai-ramai sambil diaminkan oleh orang lain. Cuba kita tengok surah Al-Fatihah. Dua ayat terakhir dalam surah ini adalah doa agar diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Selepas itu para makmum akan berkata amin. Cuma tu imam kenalah pandai mengubah sedikit doanya. Janganlah digunakan doa untuk seorang diri. Contohnya, berdoa agar Allah memberikannya kekayaan dan kejayaan sementara para makmum hanya mengaminkan sahaja doa itu imam. Sepatutnya hendaklah diubah doa agar Allah memberi mereka semua kekayaan dan kejayaan. Barulah adil dan saksama. Ada kemungkinan dalam kes beginilah Nabi SAW memberi amaran dengan sabdanya. Bermaksud, tidak halal bagi seseorang dan dia menjadi imam bagi satu kaum lalu dia mengkhususkan doa bagi dirinya tanpa orang lain. Riwayat At-Tirmizi. Bayangkan tu imam yang hanya meminta bagi dirinya sahaja dengan permintaan yang baik-baik belaka. Para makmum pun hanya tolong mengaminkan doa tu imam sahaja. Kalaulah doa itu makbul, maka tu imamlah orang yang akan mendapatnya dahulu. Kalau nak memohon doa seorang diri pun tak jadi hal, tapi janganlah semasa menjadi imam. Oleh itu ada hadis yang menyatakan yang bermaksud sebaik-baik doa ialah doa seorang bagi dirinya sendiri. Riwayat Hakim. Bagi adab berdoa, hendaklah bersungguh-sungguh ketika berdoa. Ada kalanya tangan pun hanya diletakkan di atas paha atau lutut sahaja. Letih nak angkat tangan kerana doa tu imam panjang sangat. Seelok-eloknya tangan diangkat lebih tinggi. Diceritakan bahawa sunnah Nabi SAW dalam berdoa ialah mengangkat tangan hingga sekitar bahu. Kalau apa yang diminta itu sangat-sangat diperlukan, maka bolehlah diangkat tangan lebih tinggi lagi hingga kan pernah Nabi SAW mengangkat tangan ketika berdoa hingga nampak putih ketiaknya. Masya Allah, macam jauhnya kita dengan sunnah Nabi SAW. Semasa berdoa, janganlah berbual dengan orang lain. Ada kalanya sambil mengangkat tangan, kita berbual dengan orang sebelah sambil mulut berkata, amin. Berdoa sambil berbual-bual memberi isyarat bahawa tiada kesungguhan dalam berdoa, sedangkan kesungguhan ini amat penting. Kalau nak minta sesuatu dengan orang pun, kita beradab. Tapi nak minta dengan Allah langsung tak beradab. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, berdoalah kepada Allah sedangkan kamu yakin bahawa ia diterima. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala tidak menerima doa daripada hati yang lalai. Riwayat At-Tirmizi. Soalan ke-112. Selepas zikir, ada yang beramai-ramai bersalam antara satu sama lain. Adakah ini diharuskan? Jawapan, tak syak lagi bahawa berjabat tangan adalah satu perkara yang baik. Banyak juga masjid dan surau melakukan amalan berjabat tangan beramai-ramai selepas selesai solat. Namun, sepanjang pengetahuan, tidak didapati daripada sunnah Nabi SAW bahawa baginda melakukannya dengan para sahabat. Kemungkinan juga amalan ini berpunca daripada hadis yang bermaksud, berjabat tanganlah selepas solat subuh, nescaya Allah akan membalasnya dengan 10. Berjabat tanganlah selepas asar, nescaya kamu akan diberi rahmat dan keampunan. Hadis ini mengikut ulama adalah hadis palsu. Bahkan ada ulama silam telah membicarakan persoalan ini dan berpendapat bahawa ia adalah bid'ah. Namun, kemungkinan juga masyarakat kita adalah masyarakat yang ramah
kemungkinan dengan berjabat tangan ini bolehlah mereka berkenalan dan bertanya khabar. Cuma jangan dia menjadi satu fahaman bahawa sesiapa yang tidak berjabat tangan selepas solat maka ia adalah sombong dan sebagainya. Dalam hadis palsu ini ada anjuran untuk bersalaman selepas solat subuh dan isyak. Ada juga masyarakat akan bersalaman tiap-tiap kali selepas solat. Ambil hadis di mana Allah jua yang mengetahui. Soalan ke-113. Menjawab salam adalah wajib. Apa hukum menjawab salam ketika solat? Jawapan. Solat ini adalah ibadat yang diambil daripada keterangan Nabi SAW. Walaupun menjawab salam adalah wajib, tetapi oleh kerana berada dalam solat, maka tak bolehlah nak jawab salam. Ada sahabat Nabi memberi salam kepada Nabi SAW ketika baginda sedang solat. Baginda SAW tidak menjawab salam tersebut. Cuma ada riwayat menyebut bahawa salam itu hanya dijawab dengan isyarat tangan sahaja. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya Allah mengadakan apa yang dikehendaki daripada urusannya. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan agar kita tidak berbual-bual dalam solat. Riwayat Nasa'i. Tapi salam wajib dijawab. Senang saja. Jawablah salam selepas selesai solat. Sesungguhnya perbualan, percakapan dan sebagainya boleh membatalkan solat. Soalan ke-114. Kalau ada orang sebelah bersin, lalu kita pun mendoakan baginya dengan doa, adakah dibolehkan? Jawapan. Memanglah baik menjawab dengan doa ketika seseorang bersin. Doa itu ialah lafaz Yarhamakallah. Cuma dalam solat ada adabnya, iaitu tidak boleh bercakap melainkan apa yang dibenarkan. Nampaknya menjawab bersin orang adalah ditegah dengan hadis. Satu masa seorang sahabat Nabi bernama Muawiyah bin Al-Hakam menceritakan bahawa beliau solat bersama dengan Nabi SAW. Tiba-tiba ada seorang lelaki bersin di tepinya. Muawiyah segera menjawab dengan doa tadi. Selepas solat, Nabi SAW menegur perbuatannya dan bersabda yang bermaksud, sesungguhnya solat itu tidak patut baginya sesuatu pun daripada kalam manusia. Solat adalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Riwayat Muslim. Soalan ke-115. Kalau kita sedang solat kemudian bersin, bolehkah kita baca doa bersin? Jawapan. Orang yang bersin disunatkan menyebut lafaz Alhamdulillah sebagai tanda syukur kepada Allah. Sebenarnya lafaz ini juga termasuk dalam tasbih. Lafaz ini disebut tahmid. Oleh kerana tasbih dibolehkan, maka lafaz tahmid juga dibolehkan. Dalam hadis diceritakan bahawa seorang bersin ketika solat di belakang Nabi SAW. Oleh itu, dia pun berkata, Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Selepas solat, Nabi SAW menyoal, siapakah yang mengucapkan lafaz tadi? Setelah dijawab, Nabi SAW memberitahu bahawa baginda melihat lebih 30 malaikat bersegera untuk naik bersamanya. Mahfum hadis riwayat Tirmizi. Soalan ke-116. Kadang-kadang ada dibuat program Qiyamul Lail atau khemah ibadat. Ketika solat, ada orang yang menangis. Tak batalkah solat dengan sebab menangis? Jawapannya, menangis dengan sekadar keluar air mata tidak membatalkan solat. Mungkin kerana terlalu khusyuk dan menghayati makna ayat Al-Quran lalu terus menangis. Tapi kalau menangis terisak-isak, itu mungkin ada masalah sikit. Ketika Nabi SAW sakit, baginda meminta Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam. Arahan Nabi dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha kerana pada pandangannya Abu Bakar kurang sesuai menjadi imam. Ini kerana Abu Bakar sering menangis ketika membaca ayat Al-Quran. Walau bagaimanapun, Nabi SAW tetap meminta agar Abu Bakar menjadi imam solat. Mahfum hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, setakat itu saja pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala dan apa yang kurang itu daripada kelemahan dan kedaifan saya sendiri. Kita sambung di lain waktu, insyaAllah, dengan persoalan tentang masjid. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.